Hari ini saya nak borak sikit tentang satu isu yang ramai orang perasan kebelakangan ni, iaitu pasal penjualan jeruk mangga yang dikatakan daripada buah harum manis. Mungkin ada yang dah terbeli, mungkin juga ada yang tertanya-tanya, betul ke jeruk tu memang dibuat daripada buah harum manis yang asli? Jadi, jom kita sembang santai pasal benda ni secara berfakta. Kalau kita sebut nama harum manis, ramai orang terbayang buah mangga premium dari Perlis. Buah ni memang terkenal lah sebab rasanya yang manis, teksturnya yang lembut dan aromanya cukup kuat. Sebab tu jugalah namanya diberi sebagai harum manis. Tambah pula, ia hanya ada dalam musim tertentu saja, iaitu sekitar April hingga Jun setiap tahun. Disebabkan ia berbuah setahun sekali dan hasilnya pun terhad, maka tak hairanlah harga harum manis agak tinggi. Kadang-kadang boleh cecah RM30 hingga RM40 sekilogram. Sekarang ni, makin ramai peniaga yang jual jeruk mangga, atau sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, ianya mangga kering. Ada yang jual secara online dan ada juga yang jual secara buka gerai. Apa yang jadi isu di sini adalah ada sesetengah penjual yang letak label jeruk mangga harum manis semata-mata untuk tarik perhatian pembeli. Tapi sebenarnya dari segi logik dan juga fakta, buah harum manis bukan jenis yang sesuai dijadikan jeruk atau dikeringkan. Sebab apa? Teksturnya isi yang lembut, manisnya kuat dan kalau dijerukkan ia boleh cepat hancur serta hilang rasa asli. Harum manis ni lebih sesuai dimakan segar, potong dan makan macam tu je. Jeruk mangga yang selalu kita jumpa di pasar raya biasanya akan guna jenis mangga yang lain. Contohnya mangga apple, mangga cokonut, mangga lemak manis atau mangga muda biasa. Jenis-jenis mangga ni ianya lebih sesuai untuk dijeruk atau dikeringkan sebagai makanan ringan. Jadi, kalau ada penjual kata jeruk mereka guna harum manis, besar kemungkinan itu sekadar strategi pemasaran untuk nampak eksklusif. Tapi persoalannya, adakah pemasaran jenis ni halal di sisi Islam? Kata jual harum manis tapi hakikatnya menggunakan mangga jenis lain. Saya bukanlah nak salahkan penjual, ada yang mungkin guna nama harum manis sebab orang ramai lebih kenal dan cepat tertarik untuk beli. Tapi sebagai pengguna, kita kena peka, bijak dan tahu perbezaan. Kalau kita beli jeruk yang dikatakan harum manis dengan harga murah, sedangkan buah segar harum manis pun dah mahal, logiknya memang susahlah nak percaya ia betul-betul guna harum manis. Lagi satu, harum manis ini adalah buah yang bermusim dan hampir mustahil boleh dijual sepanjang tahun. Dari info kajian saya buat juga, jeruk jenis kering ni biasanya datang dari negara Thailand, China dan juga India yang menggunakan mangga jenis lain. Jika ianya dibuat dan dihasilkan di Malaysia, mohon penjual mangga ni buktikan dan rekod video bahawa mangga tersebut menggunakan mangga harum manis supaya pembeli lebih percaya dan yakin untuk membeli. Saya bukan nak tutup periuk nasi peniaga jual mangga kering ni, tapi tolonglah mention dengan betul. Jika mangga kering tu bukan dibuat daripada mangga harum manis, tolong jangan claim ianya mangga harum manis. Nak jual mangga kering tak ada masalah, cuma tolong jujur dan jualah seperti biasa. Kesimpulannya, kalau nak rasa harum manis asli, sebaiknya beli masa musim buah terus daripada pengeluasah di Perlis atau penjual yang dipercayai. Jadi lepas ni, kalau terdapat label jeruk harum manis, kita dah tahu serba sedikit kisah sebenar di sebalik nama tu.